Aku tak isak je ni yang aku dah, isak je ni. Gemuk jalan. Aku cakap kalau bebannya ada 4 orang anak dengan seorang bini, mampus dia buatnya. Bila anak tu banyak tu, kita kena cari tempat yang jimatkan dompet. 3.50. Tu aku nampak RM1 mana? Ambil satu yang ni. Lepas tu ambil 4 untuk dia 10 stok. Sebab yang ni RM8, yang ni RM10. RM30 6 pack. 6 pack. Tambah lagi 4. Kembang. Jadi 8. 7. Jadi 8. Carilah orang lain. Dengar tu. Kau tengok OKBB ni RM11.90 je. Satu set dengan seluar. Mai sini. Beras RM10. Oi, sini bukannya budak-budak punya barang je. Dewasa punya barang pun ada. Warna-warna. Kapal pun ada sale. Macam-macam colour, macam-macam saiz. RM19. Harga asal dia RM399 Packing pack ada juga. Pasal apa? Ada roda. Ni dah. Mana tu? Dalam hutan tu. Tang. RM100 lebih. Beli lah tu. Berbaloi. Okey. Mak ada lagis RM50 punya lagis weh. Beli. Tapi limited stock. Tinggal sini je. Siapa cepat dia dapat. Oh, ni yang 100. Ni yang 200. Oh, merah ni semua 100. Murah ke mah? Berapa duit ni? 20. RM20. Weh, murah. Semua RM20 murah. Ini lagi murah RM10 weh. bagi anak suka. Serius RM10. RM10 juga. RM10 juga. Bapak ah. Oh, ni RM5. RM5. Ni pun RM5. RM15. Boleh beli ni. Oh, ni semua sweater. Sweater. Sweater RM15, RM25. Oh, ada 2 harga. Mak RM179 weh. Katil budak-budak ni. Ni RM95. Basikal ni RM95. Tengok. Eskalator apa benda kereta semua ada kat sini. Stroller pun lampak-lampak weh. Oh, saya ada penutup atas. Baby car seat 119. 299. Murah pun. Bantai RM10 sampai RM20. Macam-macam kat pattern punya bantai patung. Macam-macam stroller. RM65. Tengok. RM65. Ni siapa-siapa kalau kamu nak ada kawan-kawan yang tengah ada newborn baby ataupun baru tengah-tengah planning salin ni. Murah ya. Baru RM39. Dia siap ada tema-tema. Ada yang pink, ada yang ni hijau, ada yang apa nama green. Mak Wi ni ada bakat juga jadi promoter. Fisher Price RM5 sepasang. Elok ambil ke nak isap. Aku tak isak je ni. Ni yang aku isak je ni. RM10. RM10. Anakku sepasang RM6. Anakku sepasang RM6. Brisbane RM90. 30 yang manual. Oh, ni auto. Anakku auto RM90. Bapa. Kalau aku nak bawa kamu tua, banyak sangat barang kat sini kamu. Aku rasa kamu boleh datang sini sebab macam-macam barang. Daripada budak-budak punya barang sampai dewasa punya baju-baju, seluar semua ada, lagi semua ada. Okey, jadi dia 27 September sampai 5 Oktober dekat Dewan Merdeka Seri Manjung. Pukul 10 pagi, 10 malam. Korang datang awal-awal, datang rebut tengok. Sebab sini limited punya stok. Kalau dah habis, memang tak ada. Aku tak boleh nak tunjuk semua sebab banyak sangat barang-barang kat sini. Siapa-siapa kalau kamu tengah planning, siapa-siapa nak tengah beranak ke benda tu atau planning tu, boleh datang sini cari barang. Cukup murah sebab clear gudang punya sale. Banyak barang. Aku nak pergi shopping lagi. Jadi bye-bye. Pak Wiku Kilo, ajar anda kamu.